BERGSON terima pengiktirafan penjaring TERBANYAK Liga Super sepanjang zaman. Pemain Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim, JDT, Bergson Da Silva menerima plak penghargaan dari Malaysian Football League, MFL, sebagai pengiktirafan selaku penjaring terbanyak Liga Super sepanjang zaman. Plak itu diserahkan oleh Presiden MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan bersama-sama bekas penjaring terbanyak, Indra Putra Mahayudin sebelum sepak mula aksi Piala FA antara JDT dan Damansara United di Stadium Sultan Ibrahim. Bergson berjaya memecahkan rekod 106 jaringan milik Indra Putra selepas menjaringkan gol ketika aksi Liga Super menentang Sabah FC di Stadium Sultan Ibrahim pada 21 September 2025. Beliau kini sudah menjaringkan 109 gol selepas menjaringkan hat-trick dalam perlawanan Liga yang lepas. Luaskan kuasamu Johor, sekian info daripada saya, sumber dipetik dari Johor Southern Tigers.